Assalamualaikum guys. Hari ni kita nak pergi check up check up kesihatan percuma dekat UMT ni. So sekarang ni aku dah berada dekat Blok C. Kita nak ajak Lokman sekali lah. So dia join. Okay, ni blok dia. Tak tahu dia dah turun ke belum. So lab dia kat atas tu So kita tunggu sini sekejap. Dan kita tunggu Lokman. Yes lah, Lokman dah keluar guys. Tengok tu, dia pergi toilet dulu guys. Okay, ni partner aku partner yang kita nak pergi check up kesihatan untuk hari ni So kita tunggu kehadiran dia. Cantik. Okay guys, so kita nak gerak ke Blok A. So check up kesihatan tu pukul 10 startnya. So kalau tengok sini dah pukul 10.20 lah. Ngam elok. Cuaca pun okey. Tak hujan. Oh, Tungai Mahali. Okay, cantik. Bersama kita Lokman guys. Ini partner aku nak pergi check up nanti Salah. Jom kita ke. Okay, go. Apa program ini? So hari ni kita ada pergi check up guys, kesihatan dekat Blok A, blood test. So kita nak tengok lah kita punya tahap kesihatan kita adakah okey, adakah tak okey So disebabkan percuma, kita layan lah. Okay guys, stay tune. Let's go. Ada Vicky guys. Dia buat apa kat sini guys? Ini pun nak rekod ke? Ya, jom sekali jom. Saya dah pergi dah semalam. Oh semalam? Okey lah. Okey. Okey, cantik. Kolesterol tak ada. Kolesterol tak ada. Ya ke? Okey. Mana boleh tak ada? Memang clean lah. Bawah 3. Bawah 3 normal. Oh, dia macam tak percaya. Aku kontrol tau. Ya. Kontrol. Macam tak percaya. Okey lah tu, kes sihat lah tu. Ke dia tipu lah. Okey lah tu, kes sihat lah tu. Manis pun apa, below 5 lah. Mana? Tapi darah tinggi yang tinggi sangat. I nak check. Darah tinggi pun ada ke? Tak, darah tinggi pakai blood pressure je. Standby kat rumah pun boleh je, boleh check bawah BP berapa kan. Kita Iman nampak Dah dah. pergi ke tak? Dia nak pergi ni, tunggu Iman. Jom, let's go. Jom ke depan. Okay guys, kita nak ke tempat check up tu Let's go guys. Lama tak check. Bertahun aku. So bersama kita ada Vicky Ini partner sarapan pagi kita partner sarapan pagi guys. So semalam dia dah buat dah. So clean lah. Untuk dia clean lah. Semalam ramai orang juga. Cepat ke? Boleh lah. Bukan macam pergi KK. Ui, kalau KK lagi berjam. Okay guys, harap kita punya keputusan cun lah Kan? Cun dan clean. Tak, kalau kat farmasi dia nak try semua. Lebih. Lepas tu consultation Hari ni kita pakai baju jaket guys. Smart sikit lah. Kita blok Q. Blok Q lah, blok C. Semalam dia datang. Semalam datang siap. Dengan Zah 10 lah. So kita shoot dari belakang Shoot dari belakang. Second lah. Tak pernah ada orang cakap orang ni. Ramai lah. Apa lah idea kita bawa? Kita redah je guys. Percuma guys. Let's go. Oh, dia kena beratur. Okay, jom.
Okay man. Kat sini ke? Oh, ada yang besar. Oh, dia kat depan ni ah. Hah? Oh, borang. Peng dah pula. Okey, ada pen. Okey, BT ada. Okey, isi dulu. Sebelah. Guys, kita isi dulu guys. Oh, maksudnya yang depan je eh? Depan yang ni. Depan tengah tu. Personal. Okey. Ini tak payah. Okey. Saringan tak payah. Okey, baik. Ya, personal lah. Ini je lah. Kena hing Okay, jom kita isi dulu. Okey. Isi dulu. Isi dulu. Alamak, aku lupa bawa stand tu lah. Kalau dia tak boleh baca. Main sejahtera. Apa dia main di sini? Aku tak bawa pacak tu. Kalau tidak, Okey aje tu. Okey orang penting je. Kita rakam orang penting je. Ni borang kat sini. Rizal dah coming guys. Rizal dah coming. Akak borang. Akak borang live. Ambil pen ni, cantik. Okey, duduk. Rokok. Yes. Tidak bekas rokok. Aku memang tak merokok lah. Tapi bekas rokok. Dah. Okey, kita ada kita nak isi dulu nak isi form dulu Masalah adalah tidur, semasa tidur terlalu banyak. Macam mana ni? Okay guys, ni Aku memang susah nak tidur. Tidur terlalu banyak tu tak? yang kedua Aku letak satu je lah. Okay. Dia bimbang bila duit tak ada kan. Dia bimbang kan. Macam mana bagi hutang ni ada serapa kan. Tak panggil call. Okay, jom kita beratur guys. Kita tunggu Rizal. Guys. Alright. Okay. Okay, kita nak Tengah kasut ke? Open. okay, berapa man? Berat, memang berat lah. YouTube. Ayah di YouTube. Okay. Okay, berapa man? 180 ada. 169. 1.8 ni. Alah, ini berat ni. Malu lah. Ada malu lah. Berat sudah naik Berapa? dulu 70, sekarang 80 kan. Betul tak? 80. Alamak, 80 sajalah. 82. 82. Aduh. Okay, 82. Baju. Okay, pegang jap man. UEC ya? Okay. Ni I punya Oh ya. Alright. 170. 170. Oh. Dia lebih kurang je kan. Oh, apa? Smart ah kamera. Apa Vicky? You nak lagi ke? Tak nak. Berapa? Dah lebih. Berat 60? Dah lebih. BMI lari lah. Cun ngam ah. Cun. Lepas tu 22. 22. Apa dah? Semalam lain. Hari ni 22, 28. Apa yang beza? Oh. Okay. Incorrect lah. Ini BMI tinggi. Wah. Okay, ngam ah. Ha? Ngam tu. 28 tu okay ngam tu. 28. Boleh timbang tak? 28.7. Ya, mana kau Saya dah buat semalam. Okay, jom kita tengok guys. Jangan. No. Berapa guys? 8 lebih guys. Lepas tu next. Okay. Kurang 1 kg. Okay, beratur jom. Semalam 90. Jom. Hari ni Pergi 89. jogging satu round dulu. Dah cepat Zal. Okay, kita beratur dulu guys. Kejap je, dia laju. Okay, laju. Siap.
So kat sini tempat beratur ada 3 lane kat sini Okey, berapa man? 28. Oh, 199. Betul tu. Aku biasa tu 70. Okey. So dia buat dekat belah Dal kat situ Dal. Pergi timbang tu. Ukur tinggi. So dia buat kat depan ni depan DSA ni DSA ni. Last check 2024 last check. Ya. Tapi kat klinik kena bayar. Oh, sama. Sama. Aku Aku hotel lagi kena bayar. Dia lidah lah ramai student lagi ramai student. So bukan senang kita nak dapat peluang macam ni Selalunya kita akan pergi ke klinik So kita tengok tu Izal. Izal. Daun saya tu pernah kan? Memang darah. Kita pernah kat atas tu. Oh, dia macam Tapi biar lu tu. Apa biar lu? Aku tunggu dulu sebelum hukum. Berapa? Dia kata betul, saya teka dulu. Sekali hukum sama. Oh, maksudnya tu 7 dia dia kata tunggu dulu. Oh. Sebelum hukum. Oh, Aku main agak je. oh rendah. Kata dia terkejut. Oh. banyak. Cik rendah juga. Patutnya kena 20 lah. So kau kena makan lebih sikit. Kau kena makan lebih sikit lah. Okay, alright. Boleh besokkan. Minggu ni memang minggu aku drop. Okay guys, bersama kita guys. 1.5. Sama kita Rizal guys. Ini partner minum aku partner minum pagi. So dia baru balik daripada bank. Mantap. Itu aku rasa kita tunggu dia orang buat lah. Kau tengok tu dia help. Guys, kita tunggu je lah guys. Tahan makan lapar ni tak ada. Cabaran dan dugaan itu pasti. Itu pasti guys. Okay guys, kita beratur dulu sebelum ke meja depan tu. Tunggu, stay tune. Okay guys, sekarang ni kita dah berada di lane kedua So sikit lagi sikit lagi nak ke lane utama ni. Okay guys, stay tune. Okay guys, kita dah tinggal beberapa lagi orang So kita tengok situ. Lepas ni Lokman guys, then Harman. Lepas tu baru kita dah. Sikit lagi. Rizal diharap kita dalam keadaan yang sihat sihat dan clean lah. Okay. Alright. Yes. Thank you. Sikit je. Okay man, go man. Come. Come to mama. Okay, Lokman dah beli So tinggal kita bertiga. 4 daripada 3. Tinggal kita bertiga. Kita 3 je. Oh, maksudnya pakai jaket pun boleh. Jaket pun boleh. Okay dah, kau berani dah. Aku nak sanggung balik. Tu nervous tu. Nervous.
Nervous tak apa, jangan anxiety. Anxiety. Anxiety game. Anxiety time tournament penting-penting. Ada ujian yang penting-penting macam ni. Okay, kita pakai jaket balik ingatkan tadi kena buka separuh. So kita dah ready guys. Ready guys. Makin hampir guys. Let's go. Makin hampir guys. Next man. Come on man, relax man. Tahan nafas. Tu, dia tak nampak. Alhamdulillah je. Okay. Depan ni tank kita depan ni tank kita Yes. Dua dah lepas, dua sini. Orang paling ceria guys, orang paling ceria di dunia guys. Okay, kita tunggu kawan kita dua tu lepas tu dan baru kita. Man, okey man? Dua kali Kali tak tepat tu. Kesukaran untuk menepati piawaian. Laman in the house guys. Laman in the house. Kita letakkan kita close up sikit guys. Biar betul man. Masih tak tepat lagi. Biar betul man. Bacaan mengelirukan nampaknya. Mengelirukan. Sudah tenangan bebas dilakukan. Man. Cepatkan mula dilakukan. Yes. Man, okey tak man? Assalamualaikum. Salam. Okay, bismillah. Kita rakam sikit Sekejap, kalau pakai baju tak apa kan? Okay. Kalau setengah sikit. Okay. Okay Zal. Sebelah tu. Okay, cantik. Relax sikit tangan. Okay. Cikgu buat. Okay guys, kita tunggu result dia Okay, dia dah rasa kembang sikit lah. Relax ke? Sandal pun. Kadang-kadang dah ujian dah. Tadi tu laju sikit lah. Nervous kot. Yang betul dulu. Assalamualaikum. Okay. So kita ke belum Belum makan lagi Okay, ini kita sini. Boleh mana-mana? Boleh. So kita nak ambil darah. Untuk apa ni? Untuk kematian. YouTube. Oh, YouTube. Okey lah. Boleh tengok balik lah. Betul. Famous lah apa ni? Memang famous lah apa ni? FYP. Cantik. FYP lah. Hype dia tu. Jom sekejap lah. Okay, bismillah. Sebab kat sini kalau dalam klinik tak boleh lah. Okay. Yalah, betul. Kalau dalam private budget Susah sikit. Betul. Sampai. Kau nama apa? Makan. R. Belum lagi. Dia tak keluar ke? Makan lagi kan. Dia kurang. Error. Dia keluar sikit ke? Okay. Special sikit kot.
Tiga. Okey, angka tu okey tak? Okay, abang dah makan belum? Belum. Saya last makan pun malam-malam. So memang dah tahu nak ambil ni so Okay, gula abang okey lah, tak ada masalah. Ya, alhamdulillah. Kolesterol pun okey, tak ada masalah. Alhamdulillah. Abang selalu bersukan ke? Seminggu sekali. Okey lah, ada dekat. Okey. Okey lah dua-dua. Okey, alhamdulillah. Ni abang jumpa doktor yang kat ujung sekali. Okey, baik. Okey, terima kasih. Alright. Okay guys, lepas guys kita nak ke next destination. Macam mana? Kenapa anda lama sangat? Okey, cun eh. Cun 5.4 dengan 3.3. Kolesterol. Ni cun. tinggi sikit. Tinggi sikit eh. Kau punya gula tinggi sikit. 5, aku tengok 4. Kau makan tadi ya? Tak, kau makan. Kau makan. Gula tinggi. Gula tinggi dia makan. Ui, dah boleh kosong. Oh, makan tadi. Ni mesti semalam je ni. Tapi kolesterol cantik lah. Yang cantik lah. Kita kita kena tengok juga. 5.6 okey, lebih kurang. Oh, atas. Okey, tak apa. Okay, tu plus minus lebih kurang. Tak main tak apa. Okay, kita nak ke final destination final step. Station 3. So sebelum kita nak beredar kat sini, so kalau korang tengok kat sini dah tak ada orang pun. Beratur. Mungkin dah pukul apa dah jam berapa? Kita menuju ke 11.4 minit dah. 11.4 minit orang tak ada Tadi pukul 10 ramai, mungkin sebab baru buka so baru buka tu ramai lah. Okay, kalau korang tengok sini gula 5.4. Tadi dia cakap okey lah 5.4. Kolesterol 3.3 okey lah. So alhamdulillah. Tekanan darah yang belah atas 119, bawah 80 tu dia kata tadi mungkin nervous kot. Nervous kot. So ni suasana dekat depan DSA DSA. Okay guys, kita nak beratur dulu. Okay guys, Roman tengah dekat depan doktor dia tengah buat sesi konsultasi consultation. Betul lah dia ni Cepat lah sihat lah. Cepat lah, Okay, sihat. okey. Okay, bagi Man. Okay, bye. Tak. Ini perempuan je. Special case. Kita ujung kan. Sebab tadi dia tulis untuk 30 kat atas 30 tukar dah. So kita di lane belah kanan Baik. So sekarang ni turn Herman dan Rizal Lepas Rizal barulah aku guys. Okay guys, hari ni kita bertuah sebab kita buat dengan partner. Welcome. Sampai. Ui, sekejap Man. Dan Rizal. Okey dah. Mantap. Assalamualaikum. Untuk rakam boleh tak?
bismillah. Okay, kita nak tanya, kita nak tahu result dia. Tekanan darah okey. Alhamdulillah. Kolesterol okey. Alhamdulillah. Gula okey. Alhamdulillah. BMI pun normal. Alhamdulillah. Umur berapa? 41. 41 encik apa kalau 35 tahun ke atas Okey. okey. Kalau bagus aku pergi check 1 tahun sekali. Okey, dia Check tak- betul-betul dekat Okey lah. klinik ah. Okey. Okey, baik. Boleh? Boleh insyaAllah. Okey. So itu Jadi hari ni Alhamdulillah. apa nampak okey. Alhamdulillah. punya brand. Terima kasih. Okay guys, everything is okay. It's okay. Bye. So jom kita on the way keluar. Okay, ni tim-tim burutan. Okay, terima kasih. Bye. Aduh. Guys, kita dah buat check up tadi. So alhamdulillah. Oh, result dah ni. Oh, result okay. Guys. Okay guys. Untuk makan lewat. Kita makan guys. Yang jarang makan lewat. Okay guys, kita dah tadi buat medical check up tadi. Secara simple, alhamdulillah semua okey. So, okey semua. semua- Semua dia disarankan setahun sekali. Setahun kena buat. sekali, ya. Umur 40 ke atas ni. So tak adalah apa-apa yang serius. Tak kira sakit ke tak sakit ke tak. Yang penting setiap pagi kita kena minum lagi guys. Yes, minum kekalkan. Minum kekalkan. Sehatkan minda. Jiwa. Yes Ketenangan. Ketenangan. Okay guys. Okay, jumpa lagi. Lain episod. Alright. Yalah, let's go. Okay guys, kita nak terus ke Makmal. So kita dah check up tadi. Okay guys, cukup untuk aktiviti check up kita hari ni Alright.